bulan Syawal ada hari raya Aidilfitri. Sebagaimana Zulhijjah ada hari raya haji, kan? Di bulan Muharram ini pun Allah Subhanahu Wa Taala memilih salah satu daripada hari itu, hari yang sangat agung, hari yang sangat besar. Bukan sahaja Nabi Muhammad lalui pengalaman-pengalaman, siri-siri dan peristiwa pada malam itu. Bahkan seluruh bahkan ramai para nabi yang mereka itu ada kaitan dengan hari Ashura ini. Nanti kita akan ceritakan bagaimana para nabi mereka melalui hari-hari ini, bagaimana hari Ashura ini menjadi satu hari yang sangat-sangat menunjukkan Allah menzahirkan kemenangan di dalam perjuangan para anbiya terdahulu. So hari ini sangat besar untuk kita memperingatinya, untuk kita kembali mengenang tentang apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Jangan risau, saya dah record dah untuk rujukan mereka yang tak sempat untuk bersama dengan kita pada malam ini, insya-Allah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dahulu Nabi masuk ke Madinah. Nabi ada pengalaman bertemu dengan orang-orang Yahudi. Dekat Mekah, Nabi tak pernah jumpa orang Yahudi. Kali pertama Nabi Muhammad bertatap muka, bermuamalah, berurusan dengan orang-orang Yahudi ini ketika di Madinah. Dekat Mekah, Nabi bergelut dengan musyrikin. Dekat Mekah, Nabi bergelut, Nabi konfront pemimpin-pemimpin elit orang-orang Arab ni. Jadi dekat Madinah, ujian dia berbeza. Nabi bertemu dengan orang yang sikap dia berbeza. Bila sikap berbeza, Nabi pun kena menggunakan pendekatan yang berbeza. Ketika Nabi berdakwah di Mekah, tak samalah dakwah Nabi dekat Madinah. Sebab prospeknya berbeza. Cara nak deal dengan mereka tu berbeza. Ini kita akan melihat bagaimana seni berdakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah dan Madinah, banyak perbezaannya. Cara bercakapnya, cara Nabi menuturkan, cara Nabi bertahan, cara Nabi bertemu, cara Nabi membalas, intonasi suara Nabi, pendekatan dan kaedah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dekat Mekah kebanyakannya pakcik-pakcik Nabi, kebanyakannya ahli saudara dan kerabat baginda Rasul. Kita pun kalau nak bercakap dengan saudara kita, kakak kita, makcik kita, ibu kita, adik-beradik kita, caranya takkan sama dengan kawan-kawan dekat tempat kerja kita tu. Kan? Cara kita nak strike deal, jual produk-produk ke, ataupun nak send link-link affiliate ke, kan pendekatan tu berbeza. Mungkin ni lebih mesra, ni lebih kena menjaga hati, yang ni lebih kena berhati-hati dalam berkata-kata, ini pendekatan ni mungkin lembut sikit. Tapi bila di Madinah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu sudah ada kekuatan. Ketika di Makkah, Nabi memilih untuk bertahan. Tetapi di Madinah, Nabi dah ada kekuatan dengan para sahabat sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi antara perkara yang kita lihat dalam sirah kaitan Nabi Muhammad dengan orang Yahudi ini, bila masuk 10 Muharram, apa yang Nabi nampak pada orang-orang Yahudi ni? Apa yang Nabi perhatikan pada orang Yahudi pada masuk 10 Muharram? Mereka berpuasa. Orang Yahudi pun berpuasa. Sebab puasa ini adalah ibadah yang tertua. Di antara ibadah yang tertua sepanjang syariat para anbiya terdahulu. Jadi ada 3 ibadah yang dah lama diamalkan. Ada 3 ibadah, ada 3 bentuk ibadah yang bukanlah kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini orang pertama buat. Umat terdahulu dah lakukan, kita tinggal nak mengikuti. Kita tinggal nak melanjutkan semula apa yang telah dilakukan oleh para anbiya terdahulu. Antaranya adalah puasa. Mereka dahulu pun puasa, kita pun hari ini berpuasa. Cuma ibadah puasa mereka dengan ibadah puasa kita berbeza. Ibadah puasa kita dengan ibadah puasa para anbiya terdahulu berbeza. Ada yang dahulu boleh makan ini, tak boleh makan ini, ataupun waktu dia berbeza daripada pukul berapa sampai pukul berapa.
ada yang boleh minum, ada yang puasanya tidak berkata-kata, kan, macam puasanya Maryam alaihissalam, macam puasanya Nabi Zakaria alaihissalam. La ilaha illallah. Puasa Nabi Daud, hari ni puasa, esok tak puasa. Hari ni puasa, esok tak puasa. Dia selang sehari. Dan Nabi Muhammad kata puasa yang baik puasanya Nabi Daud alaihissalam. Dan puasa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ada banyak lah. Ada puasa sunat, ada puasa nazar, ada puasa kafarah, ada puasa wajib. Kan, ada puasa nazar. Kita ada sangat banyak versi puasa kita. Ada yang puasa sunat ikut hari, ada yang puasa sunat ikut minggu, ada yang puasa ikut bulan, ada yang puasa ikut tahun. Kan kalau puasa ikut minggu, puasa apa tuan? Kalau puasa bi-weekly ni, mingguan ni Isnin Khamis. Kalau puasa bulanan, itu hari-hari putih tu, 13, 14, 15. Kan? Kemudian kalau puasa tahunan, macam puasa esok, hari Ashura, itu ikut puasa tahunan. Ataupun hari Arafah, puasa tahunan. Ataupun 10 hari pertama di bulan Muharram, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Semua itu adalah bentuk-bentuk puasa yang syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma Nabi kan nampak ada orang Yahudi ni puasa. Sebab orang Yahudi ini, mereka adalah hasil daripada peninggalan syariat Nabi Musa. Hasil peninggalan syariat Nabi Musa alaihissalam. Dan mereka ada amalkan certain ibadah yang masih kekal yang mereka lakukan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nampak ni hadis sahih. Dan ini antara hadis yang menjadi tiang seri dalam hari Ashura ini. Sebab itu nanti kita disunatkan berpuasa sebab Nabi berpuasa. Dan mereka Nabi nampak mereka ni berpuasa. Nabi SAW tanyalah dekat orang-orang Yahudi tu. Tanya ke orang-orang Yahudi, kenapa hari ni kamu berpuasa? Kenapa hari ni kamu berpuasa? Dan Nabi SAW mereka berkata bahawa kami berpuasa sebab hari ini Nabi kami diselamatkan daripada kejahatan Fir'aun. Daripada kejahatan Fir'aun. Dan Nabi Muhammad kata, kalau begitu, kami lebih berhak untuk berpuasa pada hari ini kerana kami lebih berhak Nabi Musa berbanding kamu. Kita, Nabi, lebih berhak untuk mengakui keimanan kita terhadap Nabi-Nabi terdahulu berbanding orang-orang Yahudi. Nabi Musa tu Nabi kita. Nabi Musa tu kita kena wajib mengimani bahawa dia adalah Nabi. Tetapi orang-orang Yahudi, ketika mereka mengimani Nabi Musa itu Nabi, dia tak sama versi dengan orang Islam mengimani. Sebab tu Nabi Muhammad kata, kalau Nabi Musa selamat pada hari ini, kita ni lagi berhak untuk berpuasa kerana kita lagi berhak untuk mengakui kenabian Nabi Musa AS. Jadi Nabi SAW berpuasa, tetapi Nabi tak ikut spek puasa yang sama macam orang Yahudi tu. Sebab orang Yahudi puasa hari Ashura je. So, Nabi ni dia tak suka kalau bersamaan ataupun ada perkara yang sama dengan orang yang Allah murka. Ini kita kena lihat sikap Nabi Muhammad. Nabi tak suka kalau apa-apa perkara itu ada persamaan dengan orang-orang yang Allah murka. Ini kaedah dia. Sebab orang Yahudi dia puasa hari 10 bulan Muharram kan. Nabi tak suka kalau kita ni tiru dia. Kalau kita ni lagi berhak untuk mensyukuri keberjayaan Nabi Musa AS, jadi Nabi tambah lagi satu hari. So hari yang Nabi tambah tu adalah hari ke-9 yang dipanggil hari Tasu'a. Yang dipanggil sebagai hari Tasu'a. Tasu'a tu daripada Tis'atun. Tis'atun tu maknanya apa? Tis'atun 9. So Tasu'a hari ke-9 dan hari ke-10 itu disunatkan untuk kita berpuasa. Siapa yang puasa 9 dan puasa 10 mereka mendapat kesempurnaan pahala. Tapi bukan syarat.
bukan wajib. Bukan wajib kena ganding kan. Tapi kalau kita tak berdaya, kan, lemahlah kita ni, tak berdaya, la ilaha illallah, maka tak mengapa kita dapat pahala asal sunat. Kita dapat pahala asal sunat. Tapi boleh ke nak tambah esok hari 11? Pukul 9 kita tak dapat puasa. 11. Boleh juga. Yang penting tidak membiarkan satu hari tu sendirian. Lebih baik tambah sebelum. Tapi kalau tak ada pilihan, terpaksa tambah 11, tak apa tambah 11. Yang penting apa? Yang penting digandingkan. Yang penting digandingkan. La ilaha illallah. Itu sejarah Nabi SAW. Saya nak ajak tuan-puan untuk melihat sedikit beberapa ratus tahun sebelum Nabi menemukan kemuliaan 10 hari dalam hari Ashura ni. Sebab kita nak bawa bagaimana para anbiya dahulu mereka menemukan kejayaan pada hari yang sama ni. 10 hari bulan Muharram ini, Nabi Musa AS berada pada kemuncak permusuhan dia dengan Fir'aun. Kita kenal, Fir'aun telah menyatakan permusuhan dengan Nabi Musa sebelum lagi Nabi Musa lahir. Bayangkan, Fir'aun ni punya jahat, dia benci dekat orang sebelum orang tu lahir. Sebab apa dia benci? Sebab malam tu dia mimpi, dia punya mahkota ini dirampas oleh anak kecil. Daripada ramalan dan tilikan ahli sihir di istana Fir'aun tu. Jadi mereka membuat satu takwilan mimpi, akan ada anak Bani Israel akan merampas kerajaan dan takhta engkau. Jadi apa dia buat? Dia buat satu polisi undang-undang, Parlimen buat satu gubal perlembagaan, semua anak-anak Bani Israel yang lahir pada tahun itu dibunuh. Dan bayangkan, tentera-tentera Fir'aun ini, mereka buat bancian pada semua rumah-rumah di Mesir. Mana-mana mereka masuk ambush dalam rumah, mereka tengok, ada tak bayi kecil yang masih merah, beberapa bulan baru lahir. Ataupun tengok maknya mengandung tak? Kalau maknya mengandung, catat bila due dia, bila nak deliver anak tu. Dah berapa hari bulan dah? Dah berapa bulan dah? Berapa minggu lagi? Kalau dapat catatan tersebut, nanti next due tu dia datang. Pastikan anak tu tak berjaya untuk hidup. Dan seluruh anak-anak Bani Israel itu gugur, dibunuh oleh tentera Fir'aun, laknatullah alaih, kecuali Nabi Musa AS. Ketika Nabi Musa berada di dalam rumah ibunya dengan tawakal yang sangat tinggi, dia bayi lelaki dia, dengan tawakal yang sangat tinggi, dia kata kalau anak ni kekal di rumah, pasti akan mati. Tapi kalau aku campak anak dia di sungai Nil, sama ada hidup ataupun mati, ada tendensi untuk hidup tu berbanding biarkan dia di rumah. La ilaha illallah. Jadi dia letak dalam satu bakul, dibalut dengan kain, dilepaskan. Dan kakak Musa akan memperhatikan dalam setiap perjalanan Nabi Musa tu di tepi sungai Nil. Dan akhirnya baby tu tiba di satu lobi istana Fir'aun ketika ada puteri-puteri mandi, bukan kuih, tapi ada puteri-puteri istana Fir'aun tengah mandi-manda dekat lobi istana, dekat kolam renang tu, dan bersama dengan mereka adalah isterinya, iaitu Asiyah. Isteri Asiyah nampak ada bayi lahir. Dia nampak bayi tu, ini adalah spek anak-anak Bani Israel yang menjadi buruan tentera Fir'aun. Sebab apa? Kan baby yang kita boleh nampak kan, ni anak mana? Mak ni, kau ayah ni. Sebab anak-anak Bani Israel ni rambutnya kerinting, matanya biru, gelap sikit kulit dia. La ilaha illallah. Jadi dia kata kat puteri-puteri tu, jangan kamu bagi tahu aku menemukan anak ini kepada mana-mana penghuni istana ni. Biar aku sendiri akan convince,
akan pitching Firaun untuk aku sayang anak ini, untuk aku bela anak ini. Sebab daripada mata Nabi Musa itu dah ada dah menjatuhkan hati Asiyah untuk menjaga membela anak ini. Dan bayangkan Asiyah minta dekat Firaun untuk jaga anak ini. Bayangkan bagaimana powernya pujukan seorang isteri yang semua anak-anak di Mesir dibunuh, tiba-tiba dia boleh bagi excuse kepada isteri dia dengan mengatakan, aku dah bunuh ribuan anak-anak ni, takkan yang ni pula nak akan jatuhkan kerajaan aku. Dia fikir macam tu, tak apalah, buat satu executive order, buat pengecualian, tak apa, kita biarkan. Dahlah biarkan, bahkan dia membesar di dalam rumah dan dalam istana Firaun. Anak-anak yang kat luar ni semua dibunuh, disembelih kan, tapi kat dalam rumah dibelai. Bahkan dalam surah sebut dia main jambut Firaun dokong dia kat belakang, ditimang-timang. Sebab tu nanti kita lihat dalam surah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi Musa berdakwah kepada Firaun menggunakan perkataan yang lembut, menggunakan ayat-ayat yang lunak. Sebab apa tuan-puan? Sebab Musa adalah ayah angkat, Firaun adalah ayah angkat Nabi Musa. Fakul lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakka. Sebab tu kita cakap, jadi kalau ada family affair, kalau ada kaitan keluarga, kita tak boleh guna kekerasan. Kita kena menggunakan pendekatan kasih sayang. Kalau family, kalau orang yang dekat dengan kita, la'allahu yatazakka, kata Allah, mudah-mudahan dia menjadi orang yang tersentuh hati dia. Tengok Nabi Musa dijaga, dibesarkan, tumbuh membesar dalam rumah, dan nanti akhirnya dia akan menjadi penentang Firaun. Dan akhirnya berlaku macam-macam sejarah lah, boleh baca dalam kisah Nabi Musa AS. Berlaku kemarau, berlaku ribut taufan, berlaku buhan, berlaku air menjadi darah. Ada 9 tanda-tanda dalam surah Al-Baqarah tu. Kebanyakan ayatnya tentang Yahudi, Nabi Musa, Firaun. Yahudi, Nabi Musa, Firaun. Sebab banyak scene beting yang boleh ambil ibrah. Ala kulli hal, saya nak bagi tahu sehinggalah kemuncak kepada permusuhan itu, Nabi Musa terpaksalah membawa beberapa ataupun ribuan pengikutnya keluar daripada Mesir. Dan ini tuan-puan adalah pattern sirah para anbiya. Ketika mana mereka dah tak mampu untuk bertahan dalam satu tempat, Allah suruh mereka keluar. Allah suruh mereka keluar untuk mencari tempat yang jauh lagi selamat. Nabi Muhammad keluar daripada Mekah untuk pergi ke Madinah. Nabi Nuh AS suruh dibinakan bahtera untuk keluar daripada tempat tu. Nanti ada ribut hujan yang akan menenggelamkan kampung tu. Jadi kena keluar. Nabi Yunus keluar sebab dah tak berdaya nak berdakwah, yang akhirnya akan dimakan ikan nun. Kan Nabi Lut, Nabi SAW suruh keluar dari kampungnya sebelum subuh, sebab esoknya akan berlaku diterbalikkan bumi tu. So banyak pattern para anbiya kita belajar. Kalau kita tidak mampu meredakan kampung itu, bandar itu, negeri itu dengan iman, dengan Islam, dengan syariat, keluarlah. Carilah tempat lain yang boleh terima kamu. Carilah tempat lain yang boleh selamatkan kamu. Carilah tempat lain yang boleh kamu amalkan agama ni, yang kamu boleh selamatkan kekuatan istiqamah kamu. Kalau kamu duduk kat tempat ni, kamu tak boleh solat jemaah. Kalau kamu duduk tempat ni, kamu terpaksa makan makanan yang halal, makanan yang haram, sumber daripada sumber yang haram, makan makanan yang syubhah. Kamu duduk tempat ni, kamu akan terpancing dan selalu terjatuh dengan dosa yang sama berulang-ulang kali. Kamu kena keluar. Pernah dengar kisah Nabi SAW pernah cerita, ada seorang lelaki Bani Israel nak bertaubat kan. Dia bunuh berapa orang? Dia bunuh 99 orang. Dan akhirnya dia bunuh lagi seorang. Cukup 100 genap. Tahu tak? Ketika dia bertemu dengan salah seorang syekh
orang salih. Aku dah bunuh 100 orang ni. Jadi macam mana sekarang? Adakah Allah terima taubat aku? Apa jawapan Syekh tu? Tahu? Tolong komen. Apa jawapan Syekh tu, tuan-puan? Nah, dia suruh keluar daripada tempat tu. Kalau kamu duduk tempat yang sama, ni, orang-orang ni semua mancing kamu. Akan buat satu kecenderungan untuk kamu buat dosa yang sama. Kena keluar. Dan kita, tuan-puan, so bayangkan kita dalam posisi itu, kita bayangkan kita berada dalam posisi yang sempit. Kiri, kanan, depan, belakang. Kita ditekan, kita disekat, kita tak bebas. Kita boleh pilih istikharah untuk akhirnya keluar untuk selamatkan iman. Mungkin itu keluarga, mungkin itu tempat kerja, mungkin itu lingkungan dan suasana kita hidup, mungkin itu kawasan kejiranan, mungkin itu kawasan kejiranan. Untuk selamatkan iman jauh lagi berharga, jauh lagi penting. So bayangkan Nabi Musa AS dalam sirah ni disuruh keluar. Pergi mana? Pergi ke Palestin. Sebab tu sampai ke hari ni, tuan-puan, orang-orang Palestin, bumi Palestin itu orang Yahudi mendakwa mereka punya. Sebab mereka kata itu adalah tanah yang kami dijanjikan tanah Palestin itu pada zaman Nabi Musa 3,000 tahun. Itu dakwaan mereka lah yang batil. Yang batil. Nanti kita akan lihat dalam surah Al-Baqarah bagaimana ketika nak masuk dalam Palestin tu mereka tak nak masuk. Sebab ada Jababirah, ada kerajaan yang zalim kat situ. So kena perang, kena keluarkan, kena runtuhkan dulu kerajaan tu. Jadi mereka kata dekat Nabi Musa, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Kamu Musa dan Tuhan kamu pergi perang, pergi serang dulu, kalahkan kerajaan tu, dah settle, baru kami masuk. Kami tak nak terlibat dalam perang, kami nak duduk santai, kami nak rehat. Masa tu mereka tak nak masuk. Masa tu mereka tak ada kesungguhan, tak ada mendakwa kepemilikan. Tapi sampai ke hari ini mereka mendakwa Palestin tu mereka punya. Ala kulli hal, akhirnya dalam perjalanan nak keluar tu, kita lihat ada laut laut merah yang menjadi penghalang antara mereka nak bertemu, nak masuk border Palestin tu. Kan, dalam ribuan tengah tunggu ni, jadi mereka semua mempersoalkan Nabi Musa. Sebab orang Yahudi ni memang suka mempersoalkan para nabi mereka. Para nabi Yahudi mereka dah sangat-sangat penat nak berhadapan dengan fi'il, dengan perangai, dengan kerenah orang-orang Yahudi ni. So dalam perjalanan tu, dah tak ada ruang mereka nak berlari. Di depan mereka lautan, di belakang mereka adalah Fir'aun dan tentera yang sedang mengejar. Dan kaum Yahudi kata dekat Nabi Musa, inna lamudrakun. Wahai Nabi Musa, mereka semua sedang on the way nak datang dekat kita ni. Habislah kita. Mereka dah terhenti dekat situ. Tunggu perintah daripada Allah, apa nak kena buat ni. Tapi bayangkan Nabi Musa cakap dengan tenang, kalla, Allah takkan mengecewakan kita. Inna ma'iya rabbi. Tengok perkataan Nabi Musa apa. Lihat perkataan Nabi Musa apa. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku Tuhanku. Nabi Musa tak cakap sesungguhnya Tuhan kami bersama dengan kami. Tengok, linguistik bahasa Arab dalam Quran yang sangat detail. Sampai kata ganti nama diri pun dalam ayat ni dia tak merujuk kepada kami tau. Dia merujuk kepada aku. Seolah-olah Nabi Musa kata Allah bersama dengan aku. Selagi aku bersama dengan kamu, kamu jangan takut. Nabi Musa tak cakap Allah bersama dengan kita. Tapi Allah bersama dengan aku. Nak bagi tahu kamu orang Yahudi berjaya selamat kerana aku. Bukan kerana keimanan kamu, bukan kerana ketakwaan kamu, bukan kerana kebaikan kamu, bukan perjuangan kamu, bukan pengorbanan kamu. Battle ini adalah aku. Aku dengan Fir'aun, bukan kamu. Beza dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad memenangi
memenangi Mekah semula. Ketika Nabi Muhammad berjaya membuka semula Mekah, Nabi menghargai setiap perjuangan dan pengorbanan para sahabat Nabi SAW yang sama-sama berjuang, sama-sama berdarah, sama-sama berpatah-patah. Tapi bila Nabi Musa, orang Yahudi tak bersama dengan aku. Mereka sentiasa mencari hilah. Mereka nak bersama dengan aku, mungkin ada kepentingan, mungkin ada sebab, ada faktor-faktor luaran yang mereka kena bersama dengan aku. Kalau tak bersama dengan aku, mereka akan dibunuh, diseksa dan diazab oleh orang-orang Firaun. So bayangkan, Musa kata inna ma'iya rabbi sayahdin. Akhirnya idrib bi'asakal hajar. Datanglah satu perintah yang agung dalam Quran. Ada banyak pengulangan kata itu. Pukullah dengan tongkatmu di lautan tersebut. Fajarat, maka akan terbelah lautan itu. Akhirnya lautan tersebut terbelah. Lautan itu terbelah dan akhirnya menenggelamkan sisa baki tentera Firaun di dalam laut merah tersebut. Itulah tanda kejayaan yang dipahat di dalam sirah, dan waktu itu adalah pada 10 Muharram. Waktu itu adalah pada hari Ashura yang orang Yahudi mereka bersyukur sangat. Mereka selamat dari cekaman kuku besi Firaun. Akhirnya mereka berpuasa pada 10 Muharram. Dan Nabi Muhammad SAW kata, kami lagi berhak untuk syukur pada hari itu kerana dibenarkan Nabi Musa AS. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pahala puasa pada hari ini, dalam hadis Nabi kata dia mendapat pengampunan dosa setahun yang lalu. Perempuan puasa dalam kurang 13 jam, 14 jam sahaja. Tapi bayangkan dosa kita 365 hari itu terhapus. Sebab yang nak memberi keampunan ini adalah Allah. Allah tidak pernah mengira tentang apa yang pernah kamu lakukan. Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat apa yang telah kamu lakukan, tapi Allah melihat sekarang. Kalau kamu datang dengan harapan, kamu datang dengan niat yang baik, sejahat apa pun kamu dulu, sekotor apa pun kamu dahulu, semua akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh, tak ada masalah kalau nak puasa hari Jumaat sahaja. InsyaAllah. Alhamdulillah. Itulah sedikit sebanyaknya. Sebab saya sebut daripada riwayat yang sahih. Riwayat yang sahih yang ada dalam wahyu, ada dalam riwayat ada tentang Nabi Musa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sahih. Ini sahih. Tetapi ada banyak lagi kisah para nabi yang lain. Nabi Ayub disembuhkan oleh Allah. Allah sediakan dia satu air untuk dimandi. Akhirnya nanti dia dapat disembuhkan semula, kan? Disembuhkan semula itu pada hari Ashura. Itu pada hari Ashura. Dan Nabi Nuh AS kapalnya terselamat. Akhirnya berlabuh di satu bukit Judi. Wallahu ta'ala alam. Dan mereka selamat pada hari 10 Muharram. 10 Muharram. Dan banyak lagi sirah para nabi yang lain. Antaranya adalah Nabi Nuh. Antaranya adalah Nabi Adam. Allah terima taubatnya pun pada 10 Muharram. Ketika dicampakkan ke bumi, diturunkan ke bumi dengan Sayyidatina Hawa, Allah terima taubatnya pada 10 Muharram. Nabi Ibrahim AS, Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan baginda daripada api yang dibakar oleh Raja Namrud. Itu pun pada 10 Muharram. Nabi Yusuf AS bertemu semula dengan Nabi Yaqub setelah berminggu-minggu dalam telaga buta, tempat yang sempit, yang gelap, sendirian. Akhirnya dapat jumpa kembali dengan ayahnya itu pada 10 Muharram. So ada banyak sirah-sirah para anbiya terdahulu yang terkait dengan 10 Muharram. Kisah yang masyhur. Tapi begitulah, dia ada riwayat-riwayat yang dikritik, yang ada kontroversi tentang status tersebut. Tapi tidak ada masalah.
kita masih lagi boleh ceritakan, masih lagi boleh untuk sebarkan kerana ia terkait dengan cerita dan sirah, tidak terkait dengan hukum ataupun akidah. Ini pegangan kita ahli sunnah wal jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, nak disclaimer awal, dosa yang terampun itu adalah dosa kecil. Dosa kecil itu diampunkan. Tapi janganlah underestimate. Alah, dosa kecil je. Kita ni, kita ni tak tahu dosa mana yang menyebabkan kita masuk neraka Allah. Jangan memandang rendah satu pun dosa. Ini perkataan Arif Billah, Al-Imam Atta'illah Sekandari. Jangan memandang rendah satu pun kebaikan. Sebab kita tak tahu mana satu kebaikan tu yang akhirnya masukkan kita dalam syurga. Begitupun, begitulah juga dosa kita. Jangan pandang kecil satu dosa pun. Kerana kita tak tahu dosa mana yang akhirnya masukkan kita dalam neraka. Wala'iyatubillah. Jangan memandang kecil seorang pun hamba Allah. Sebab kita tidak mengetahui entah-entah mereka itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. So ini prinsip kita. Sebab sebahagian para ulama mereka tak define dosa kecil dan dosa besar. Mereka tak pecahkan begitu. Sebab bagi mereka semua dosa itu dosa besar. Sebab mereka tidak melihat sizing dosa tu. Mereka tak melihat dosa apa kamu buat, tapi dilihat kepada siapa kamu berdosa. Kepada siapa kamu berdosa? Allah. Kamu berdosa kepada Allah. Layak berdosa kepada Allah, panggil itu kesalahan kecil. Sebab tu ada sebagian para ulama yang sangat-sangat pandangannya itu mengatakan tidak ada dosa kecil, dosa besar. Semua dosa besar. Sebab melihat kepada siapa mereka berdosa. La ilaha illallah Muhammadur Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terima kasih puan yang sudi bersama dengan malam ni. InsyaAllah kita nak sambung sesi yang kedua. Sebab kita memang adakan pengajian kitab Tasawuf Bidayatul Hidayah pada setiap Rabu. Jadi alang-alang nak masuk hari Ashura, kita selitkan sekejap kongsian tentang hari Ashura dan kita akan baca kitab yang menjadi rutin mingguan kita daripada kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darat. Saya ada paparkan skrin tu, kita boleh lihat sama-sama sebagai manfaat untuk kita semua insya-Allah. Perlu tu hanya sekadar sunat saja puan. Puan Haslinda nak combinekan hari 9 dengan hari 10 itu sunat. Digalakkan, bagus untuk buat, terbaik. Itu memang dapat ranking tertinggi di dalam pahala tu. Tapi kalau nak bersendirian buat hari Ashura sahaja, itu pun tak mengapa. So jangan berat-berat lah. Ikut kemampuan kapasiti masing-masing insya-Allah. Baik, semua dah bersedia. Saya harap tuan-puan semua masih setia dengan saya. Sebab kita dah habis lagi ni. Kita belum selesai lagi. Allah, pukul 9 rupanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Adab-adab bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. So, kita dah masuk satu bahagian yang terakhir. Kita berada di penghujung kitab sebenarnya. Sebab kitab Bidayatul Hidayah ni dia ada 3 kerangka utama kan. Yang pertama tentang syariat, yang kedua tentang bagaimana nak melakukan ketaatan dan bagaimana nak menjauhi kemaksiatan. Dan kita dah belajar bagaimana dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa perut, dosa kemaluan. 7 anggota zahir kita dah ceritakan. Dan terakhir kita belajar tentang bagaimana menghindari daripada maksiat hati. Yang disebut oleh Al-Imam Ghazali ada 3 penyakit utama. 3 penyakit serangkai. Kencing manis, darah tinggi dan buah pinggang. Betul tuan-tuan? Bukan. Penyakitnya adalah ujub, riak dan takabur yang dia sangat-sangat tersembunyi.
yang dia sangat-sangat halus, dan mudah-mudahan Allah jaga kita daripada segala penyakit-penyakit tersebut, insya-Allah. Baik, kita masuk pada bahagian terakhir dalam kitab Bidayatul Hidayah. Al-Imam Ghazali menyebutkan, ketahuilah wahai orang yang membaca kitab beliau, wahai orang yang sedang berkumpul pada malam ini di hadapan device masing-masing. Al-Imam Ghazali yang mempunyai pengalaman mengelola hati dia sedang bercakap dengan kita ni. Dan telah ramai orang di luar sana sembuh daripada penyakit ini. Ramai orang di luar sana yang akhirnya survive, masuk ke dalam syurga Allah kerana nasihat-nasihat dan pesanan daripada Imam Ghazali. Ramai orang sebelum kita yang telah suci hati dan jiwanya kerana mengikut saranan Imam Ghazali. Dan kita pun hari ini berkumpul dengan harapan yang sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita orang-orang yang bersih hatinya, yang suci jiwanya, dan sentiasa bersedia untuk menerima pemberian-pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah, dia kata, sahabatmu yang tidak pernah meninggalkanmu, sama ada ketika engkau hadir atau musafir, ketika engkau bermukim ada di negeri kau ataupun berada musafir keluar negeri, ketika engkau tidur ataupun engkau berjaga, bahkan sepanjang hidup dan matimu, sahabatmu adalah Allah, Tuhanmu, pemilikmu, penolongmu dan penciptamu. Lihat bagaimana bahasa yang disebutkan. Ini bahasa tasawuf. Ini laras bahasa yang perlu untuk kita fahami. Imam Ghazali sebut sahabat. Layak ke kalau Allah Subhanahu Wa Taala ni kita panggil sahabat? Tuan-puan, layak ke kalau Allah ni kita kata Allah sahabat aku? Aku tak perlukan sahabat-sahabat di dunia ni. Sebab cukup Allah sahabat aku. So sahabat dekat sini, kita tak boleh bayang lah dia macam sahabat kita yang duduk kat sebelah selalu, yang teman kita driving, yang selalu pergi mall jalan-jalan cuci mata, kan? Yang kita travel sama-sama dengan dia. Tak boleh anggap sahabat. Sebab itu bukan sahabat yang sebenar pun. Apa makna sahabat, tuan-puan? Sebab itu dalam Islam ni, kita kan ada banyak perkataan-perkataan, istilah-istilah bahasa Melayu pun yang menyebutkan tentang kawan. Macam ada kawan, ada sahabat, ada rakan, ada teman, yang semuanya ada definisi yang berbeza. Contoh yang paling rendah sekali, kawan. Kawan ni sahabat yang paling rendah sekali. Orang selalu bersama dengan kita tapi dia level yang paling biasa sekali lah. Yang paling biasa sekali. Contoh dia macam kawan sekolah yang kita nak ketawa-ketawa dengan dia. Main futsal, main pikul, kan, nak lepak ngopi, bosan-bosan lah kita cari dia. Tu kawan. Kawan yang kita nak huha, nak gelak-gelak ketawa, nak seronok-seronok, kan, nak relieve tension, bosan-bosan cari dia. Itu kawan yang kadang-kadang tak memberi makna. Dia hanya sekadar mengisi kekosongan hari kita je. Itu kawan. Ada satu lagi, rakan. Kalau bahasa dia panggil sahib, rafiq, dan agran, muqaranah, kan dia ada apa perkataan, tapi saya transfer terus bahasa tu dalam bahasa Melayu. Macam contoh rakan. Rakan ni macam dia ada tujuan belajar, tujuan kerja, tujuan perniagaan. Sebab tu kita panggil rakan perniagaan, rakan seperjuangan, rakan belajar, rakan bekerja, office mate, classmate. Itu rakan. Kawan-kawan kita yang tidur sewa satu rumah 9 orang tu kan. Itu rakan. Dan ada lagi dia panggil teman. Teman ni lebih deep lagi lah. Dia lagi dekat daripada kawan, dia lagi dekat daripada rakan. Yang kita ajak, kita kongsikan sesuatu yang kita tak kongsikan dengan orang lain. Kalau kita buat story tu kan, story tu kat tone hijau. Kat apa hijau? Close friend je. Orang ni dia boleh tahu masalah aku, family aku, ada grup WhatsApp khas aku dengan dia, nak curhat apa-apa, dia je. Orang lain, stranger ni tak boleh lah tahu benda-benda personal ni.
Kan? So itu dia panggil teman. Dia lebih rapat sikit lah. Tapi kalau sahabat, sahabat ni siapa tuan-puan? Sebab tu sahabat Nabi dipanggil sahabat. Sahabat ni adalah yang paling dalam sekali. Sahabat ni yang paling dalam sekali. Yang Nabi SAW bila sebut, dia tak sekadar di dunia je. Persahaban itu akan kekal di akhirat. Pernah dengar hadis Nabi ketika orang masuk syurga, ada orang cari sahabat dia dekat dunia dulu. Dia mencari sahabat dia yang dekat dunia dulu. So macam mana mereka dekat dunia ni, yang akhirnya dekat syurga nanti mereka cari? Ini sahabat yang selalu nak kalau kita dapat kebaikan, kita nak dia sama-sama dapat kebaikan. Yang kalau dia sedih, kita turut sedih. Yang kalau dia susah, kita nak sama-sama susah dengan dia. Kalau dia jatuh, kita adalah orang yang nak dia bangun semula. Dia ada nilai kesetiaan. Dia ada nilai kejujuran. Dia ada nilai amanah dan kasih sayang antara mereka. Yang ini kita nampak jelas sangat dalam sirah sahabat-sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali ketika dibicarakan Allah adalah sahabat kita. Maksudnya apa? Allah yang paling setia dengan kita. Ketika ada orang lain bersama dengan kita, semua ada kepentingan, semua ada tujuan, semua nak menempel dekat kita sebab ada kelebihan dekat kita. Nak dapatkan projek, nak dapatkan tender, ataupun nak dapatkan sesuatu daripada kita. La ilaha illallah. Dan Allah adalah zat yang sentiasa dengan kita. Ketika orang lain memilih untuk jauh, ketika itu susah, kawan-kawan semua buat tak tahu. Kan? Tapi Allah tak pernah tinggalkan kita. Ke mana sahaja kita pergi, Allah declare banyak kali dalam Quran, wa huwa ma'akum haitsuma kuntum. Allah bersama dengan kamu ke mana saja kamu pergi. Allah tak pernah tinggalkan kita. Allah setia dengan kita. Allah menghargai apa yang kita buat. Ketika orang lain memandang rendah usaha kita, Allah, senyuman kita pun dapat pahala. Senyuman kita pun dapat pahala, tuan-puan. Yang kadang-kadang sengit sikit, kadang-kadang tak manis, itu pun dapat pahala. Ketika Allah uji kita, sikit kesakitan kita, Allah ampunkan dosa. Ini yang kita belajar daripada Imam Ghazali, maksud sahabat tu. Supaya kita tidak faham, salah faham makna sahabat, sebab kita terlalu faham secara literal. So bahasa tasawuf ni kena pecahkan daripada segi harfiah dia, supaya kita nampak kedalaman makna dia. Inilah sahabat kamu yang sebenar. Sahabat ni makna ni, inilah zat yang selalu bersama dengan kamu, yang memiliki kamu, yang menolong kamu ketika susah, yang mengadakan kamu daripada ketiadaan. Allah, Allah, Allah. Tengok, jika engkau mengingati Allah, Allah akan menjadi teman dudukmu. Ini dalam hadis yang banyak, bahkan dalam Quran Allah sebut, uzkurni azkurkum, fadhkuruni azkurkum. Ingatilah Allah, Allah akan ingat kamu. Allah, ingatlah Allah, Allah akan ingat kamu. Apa maksud Allah akan ingat kita? Bahkan dalam hadis yang lain, ketika ada orang berkumpul mengingati Allah, Allah akan menyeru kepada seluruh penduduk langit. Allah berbangga-bangga dengan kita yang sekarang ni sedang mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud Allah ingat kita adalah Allah akan setia memberi kepada kita pemberian dia. Macam kita dapat durian runtuh, dapat rezeki sikit. Kan ada nama-nama dalam fikiran kita. Ataupun kita pergi travel kan. Kita pergi travel nak beli souvenir ni, cendera hati ni, kita akan bagi kepada siapa? Kepada orang yang kita ingat. Walaupun kadang-kadang kicin je. Walaupun kadang magnet peti ais je. Kan? Ataupun benda-benda yang biasa. Tapi dia jadi berharga sebab apa?
Sebab ingatan tulus ikhlas tu. Bayangkan dia kat jauh 1000 batu membelah benua. Dekat sana ketika dia beli tu dia ingat kita. Dan bila sampai dekat Malaysia ni dia bagi kita akan sangat hargai persahabatan yang macam tu. Dan bayangkan yang ingat kita ni siapa tuan-puan? Bukan kawan karib, bukan rakan sekelas, bukan pasangan suami isteri bahkan. Ini adalah Allah. So kita tak boleh nak bayang secara hakikat bagaimana kalau Allah ingat kita. Bila Allah ingat kita, pemberiannya tak terhalang, tak ada hijab, sentiasa sampai hidayahnya, anugerahnya, pemberiannya kepada kita tanpa terkecuali. Dalam Quran tersebut ada orang yang Allah lupakan dia ke akhirat. Dalam Quran Allah sebut ke akhirat nanti ketika orang semua mencari Allah nak diselamatkan, Allah kata Allah lupakan mereka. Sebab dekat dunia dulu kamu lupakan Allah. Ketika kamu di dunia lupakan Allah, dekat akhirat Allah lebih lupa kamu. Lupa Allah bukan macam kita hilang ingatan. Macam kita ingat siapa dia ni ya? Macam kenal tapi bukan macam tu. Allah lupa, maksudnya Allah tak nak tengok, Allah abaikan, Allah biarkan. Allah nak dia kecewa, nak dia hampa, nak dia sengsara, wal'iyatubillah. Sebab tu dekat dunia ni kita kena bina ingatan tu, bina hubungan tu, jalinkan hubungan baik dengan Allah dekat dunia untuk kita dapat buah-buah kebaikan itu di akhirat nanti. La ilaha illallah Muhammadur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lagi kata Imam Ghazali, dan jika hati engkau luluh dan hiba kerana sedih memikirkan kekuranganmu pada hak Allah. Ada orang yang bila dia terlepas buat kebaikan dia sedih. Ada orang ketika dia buat maksiat dia kecewa dengan diri dia sendiri. Orang-orang macam ni hati dia luluh, hati dia hiba. Bukan sedih sebab terlepas konsert, bukan sedih sebab tak dapat hit sale untuk hari ni, bukan sedih sebab ada orang tu tinggalkan dia, bukan sedih sebab dia buang kerja. Itu pun sedih lah. Tapi hakikat kesedihan tu dia tak sama dengan kesedihan ketika dia fikir tentang hubungan dia dengan Allah. Orang yang macam ni, apa Allah kata? Ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Aku Allah bersama dengan orang-orang yang sedang bersedih hati, yang luluh hatinya, yang hiba hatinya kerana aku, bukan kerana benda lain. Kamu nangis tentang benda lain, itu tak beri apa-apa makna. Kamu menangis, kamu tangisi sesuatu tentang dunia ke, manusia ke, harta ke, keluarga ke, apa pun, itu tak memberi makna. Sedihlah kerana Allah. Sampai Nabi kata, fa'illam tabku fatabakau. Kalau kamu tak menangis, kamu kena buat menangis. Kamu kena buat menangis. Fatabakau. Berpura-pura menangis pun tak apalah. Sehingga bergenang kamu punya mata ni. Ada sedikit percikan air. Yang Nabi kata air yang sedikit itu boleh memandamkan api neraka. Ketika 7 lautan tak boleh padamkan api neraka, satu titisan air mata yang tumpah kerana Allah itu boleh memadam api neraka. Sebab tu kita kena belajar untuk menangis kerana Allah. Menangis benda lain boleh, tengok K-drama, tengok filem, ataupun kita ada orang yang sedih, kita pun tiba-tiba sedih. Itu mungkin mudah. Tapi nak bersedih kerana Allah Subhanahu Wa Taala ni mungkin sebahagian orang dia agak selaga sikit. Sebab tu Nabi kata berpura-pura sedih pun tak apa, buat permulaan. Sebab nanti lama-lama dia akan menjadi mudah. La ilaha illallah. Sebab tu orang yang mudah bersedih, mudah keluar air mata, ini memang anugerah. So gunakan anugerah tu, kelebihan itu, tapi arahkan dia untuk hubungan kita dengan Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Kenang dosa-dosa kita. Lihat kekurangan-kekurangan kita di dalam pengabdian, di dalam penghambaan. Renung, teliti, muhasabah, koreksi kekurangan kita dalam beragama, dalam menghambakan Allah. Lalu tumpahkanlah air mata itu. Allah menyaksikan setiap air mata yang tumpah kerana dia. Dan Allah kata Allah bersama. Allah bersama. La ilaha illallah. Dia kena faham makna kebersamaan. Sebab tu Imam Ghazali kata apa lagi? Sekiranya engkau kenal Allah dengan sebenar-benar kenal, dengan makrifah yang sebenar. Siapa yang betul-betul kenal Allah? Nescaya engkau akan menjadikan dia Allah sebagai sahabat yang tidak akan engkau pernah tinggalkan. Dan bahkan engkau akan meninggalkan manusia di hatimu. Kalau kenal Allah, kita akan jatuh cinta kepada Allah sedalam-dalamnya sehingga hilang pergantungan hati kita kepada manusia. Bukan maksudnya kita benci manusia, kita tinggalkan dia sebab kita benci dia. Tak, manusia ni tak boleh dibenci. Kita tak perlu hidup dengan harmoni, bermasyarakat, kena santuni, kena lembut, kena bersama kasih sayang. Tapi maksud dekat sini tinggalkan manusia adalah kerana kita tak terlalu attach dengan mereka, tak terlalu bergantung, tak terlalu bersandar. Kalaulah nanti mereka tinggalkan kita, tak apa, kita ada Allah. Tak terlalu kecewa, tak terlalu hampa, tak terlalu rasa ditinggalkan. Sebab kekuatan dan pengenalan kita kepada Allah tu cukup kuat. Dia tak ada kat dunia ni boleh mengecewakan dia. Ini orang yang sangat kuat tauhid dia. Datanglah apa pun ujian, family dia buang dia, jatuh bankruptcy, orang-orang dia sayang akhirnya pergi meninggalkan dia. Kat dunia ni tak ada yang berjaya untuk membuatkan dia sedih. Sebab dia dah kenal Allah. Sebab dia dah kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesedihan dia, kebahagiaan dia, ketenangan dia, kesibukan dia, semua melibatkan Allah. Semua Allah, 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 Allah. Sampai kosong dalam hati dia manusia. Kosong dalam hati dia tentang dunia. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi, tengok Imam Ghazali kata, namun, susah kan? Begitu. Memang susah. Tengok, kalau orang newbie macam kita, yang baru entry level nak masuk ni, dalam wilayah pengabdian dan penghambaan kepada Allah, macam mana caranya? Imam Ghazali ajar. Namun, jika engkau tak mampu melakukan pada semua waktumu, dia merasa benda tu setiap ketika, setiap saat. Dia tengah kerja ke, dia tengah berniaga ke, dia tengah live ke, tengah bawa kereta ke, tengah masak ke, tengah cebok anak ke, dia tetap dengan Allah. Ini level subhanallah. Kita nampak dia bercakap dengan kita ni. Kan? Tapi sebenarnya dia dengan Allah hati dia. Hal keadaan dia dengan Allah. Haluhu qalbuhu ma'allah. Tapi dia bersama, dia bercakap dengan kita semata-mata nak menjalankan apa? Manusia kepada manusia yang lain. Tapi pada hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. So kalau kita tak mampu sampai ke tahap itu, apa nak kena buat? Maka hendaklah engkau mengkhususkan sebahagian malam dan siangmu untuk menyendiri dengan Tuhanmu. Kita punya level yang ni. Perempuan, level kita yang ni lah. Level kita yang ni. Kita tak mampu 24 jam, 7 hari bekerja. Kan? Ni bukan 7-Eleven. Dia tak mampu 24 jam tu. Jadi, kita pilihlah beberapa waktu dalam sehari tu, berapa yang kita boleh luangkan waktu dengan Allah. Ini bukan solat lah. Solat 5 waktu tu dah kira wajib lah. Tu dah kira wajib, orang awam pun buat. Kan? Orang awam pun buat. Tapi kita kena ada add-on tambahan. Waktu yang kita luangkan kepada Allah. Sebab waktu kita dah banyak dicuri oleh track, oleh social media, oleh story, oleh jiran, oleh kerja. Waktu untuk Allah, waktu untuk Allah ni macam mana ni?
Bayangkan 24 jam tak boleh. 5 minit, buat 5 minit. Sebelum tidur 5 minit. Duduk sebelum tidur, sebelum pejamkan mata tu, fikir dan dalam. Fikir dan dalam. Sampai bila? Dia ada perkataan ni. Sangat-sangat menusuk-nusuk kalbu. Sampai bila? Sampai bila? Jawapan tu kita je lah yang boleh jawab. Kita je yang boleh jawab. Dia cuma nak timbulkan soalan tu je. Jawapan awak tak jawab. Memang tak terjawab dan tak ada jawapan yang boleh jawab. Jawapan sampai bila, nak ke mana, la ilaha illallah. So dia ada waktu-waktu termenung, waktu-waktu kita sendirian, duduk di atas tikar sejadah lama sikit. Jangan terlalu bergegas. Jangan terlalu nak cepat-cepat terburu-buru. Malu dekat Tuhan. Malu dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk lama-lama tu, balik-balikkan tasbih. Balik-balikkan tasbih. Pegang, ucap ulang-ulang nama Allah Subhanahu Wa Taala. So dekat situ nanti akan terjalin hubungan tu. Dekat situ nanti akan terjalin hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh 24 jam, tapi kita cari beberapa waktu, mungkin sebelum subuh, mungkin sebelum maghrib, ataupun waktu-waktu yang sangat mustajab selepas subuh. Tapi kita tak boleh nak hadkan, nak tetapkan, sebab semua orang waktu-waktu tu dia berbeza. Ada jadual-jadual yang kita sendiri susun kan, ada anak, ada kerja dan sebagainya. Yang penting adalah beberapa waktu yang kita sendiri duduk termenung nak membina jalinan hubungan baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ada. Lepas ni kita kena wujudkan. Tuan-puan, kita nakkan bersahabat dengan Tuhan yang tak pernah tinggalkan kita. So kita kena belajar untuk bagi sedikit waktu yang sunyi. Nanti bayangkan kalau tuan-puan dah ada, dah sampai, dah diberikan, nanti kita akan mencari waktu tu. Sekarang ni kita mencari waktu kan, nanti kita tak sabar nak tunggu waktu tu, waktu untuk kita duduk sendirian tu. Yang akhirnya kat situlah kita akan heal, kita akan sembuh daripada segala kesibukannya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ruh kita dia mencari-cari waktu tu, waktu yang paling damai, waktu yang paling tenang, yang tak ada ketenangan yang boleh menggantikan ketenangan tu, iaitu ketenangan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada duduk dalam majlis zikir ke, majlis selawat ke, solat berjemaah ke, pergi masjid ke, tak mestilah sendirian. Tak mesti sendirian, tapi kita ada waktu tu. Dalam seminggu kan, jangan macam kosong sangat ni. Buat apa ni? Macam terhuyung hayang, terkapai-kapai. Kena cari majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis selawat, pergi ke masjid, temu dengan orang-orang soleh, lihat wajah mereka tu. Al-Imam Syafi'i ketika dia rasa lemah semangat, dia jumpa dengan guru dia, dia kata setelah aku bertemu dengan guruku, aku dapat semangat 40 hari beribadah. Dia absorb, menyerap, meminjam semangat yang ada daripada wajah-wajah dan duduk dalam majlis-majlis mereka. Lihat lagi, untuk menyendiri dengan Tuhanmu, bermunajat dengannya. Beza baca doa dengan meminta doa. Orang baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dengan orang menikmati doa. Kita pun pernah menikmati doa. Pernah Ustaz dekat umrah last pergi 3 tahun lepas. Dekat depan Multazam, dekat depan Kaabah. Tuhan bukan di Mekah sahaja, Tuhan bukan Masjidil Haram sahaja. Kenikmatan ketika bermunajat kepada Allah itu Allah beri setiap masa kepada hamba-hamba yang terpilih, kepada hamba-hamba yang berusaha. Kena bermunajat, bukan sekadar baca doa,
tapi menghayati, menjiwai, dan dia bukanlah mesti dalam bahasa Arab. Bahasa kita yang kita tuturkan setiap hari, kadang-kadang jauh lagi sampai makna dia, masuk ke dalam lubuk hati tu. Tapi bukanlah kena bersajak-sajak, berpantun-pantun, bersastra-sastra dengan tata bahasa dan analogi dan simpulan bahasa. Tak, dengan bahasa kita tuturkan, datang dengan kejujuran, nanti akan keluar ungkapan-ungkapan yang indah yang selama ni kita pendam, yang kita nak minta dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang dengan kejujuran, wahai Allah, wahai Allah, dan merasai kemanisan berbisik kepadanya. Datang kepada Allah dengan suara yang rendah, dengan hati yang rendah. La ilaha illallah. Kena cuba satu waktu tanpa ada orang lain. Waktu tu lampu tu buka dim sikit kan. Suasana tengah cozy, imbiang semua tengah tidur kan. Kena mencari waktu tu. Dapat waktu tu, kena tune tu, insya-Allah kita boleh disembuhkan. Sibuklah macam mana pun, sedihlah macam mana pun, kan, nanti akan kembali ke tempat yang sama tu. Sebab tempat-tempat lain tu tak dapat menyembuhkan kita. Tak boleh, takkan pernah berjaya memberi kedamaian ke dalam hati. Allah aja. Allah sahaja. La bi dzikrillah tatma'innul qulub. Allah kata hanya dengan ingat Allah hati tenang. Kalah pantai yang kamu pergi, kalah gunung ganang yang kamu daki, kalah tempat-tempat istimewa yang kamu pergi. Tapi rupa-rupanya ketenangan yang kita cari tu ada dekat tikar sejadah tu. Cuma datang dengan kejujuran, ketulusan, keikhlasan. Bawa harapan-harapan yang selama ni kita nak Allah dengar, nak Allah terima. InsyaAllah. Setelah itu, barulah engkau pelajari adab-adab bersahabat dengan Allah. Kita dah dapat tune tu, dah dapat adjust suasana hati tu, dah merasakan kehadiran hati, dah merasakan pengawasan ilahi, dah dapat sedikit kerendahan hati, penghambaan, pengabdian kepada Allah. Nanti kita belajar pula tentang adab-adab bersama Allah. So bagaimana adab bersama Allah ni? Kita faham adab dengan guru, ya. Adab dengan ibu bapa, ya. Adab dengan sultan, ya. Ada protokol, ada dia punya cara. Tapi beradab dengan Allah, macam mana boleh timbul beradab dengan Allah, tuan-puan? Macam mana adab dengan Allah? Sebab kita faham beradab ini adalah pada orang yang ada depan. Ada pada orang yang bersama. Nah, Allah kan bersama. Jadi kita dah belajar Allah sahabat kan? Maksud sahabat apa? Allah sentiasa bersama. Allah sentiasa dekat. Jadi dengan kedekatan kepada Allah itulah kita perlu beradab. Orang yang rasa kedekatan kepada Allah, orang yang tak ada hubungan dengan Allah, dia merasakan sentiasa diawasi Allah, dia kena jaga adab lah. Macam kita kan beradab dengan ibu. Kenapa beradab dengan ibu? Sebab ibu ada dekat depan tu. Nanti ibu tak ada, kita boleh tinggi suara, kita boleh gelak ketawa, contohlah. Kita tak ada attach adab sangat sebab ibu tak ada kat situ. Tapi kalau Allah boleh ada tiada ke? Allah boleh pergi dan kembali ke? Allah sahabat, dekat, sentiasa ada, setia, yang tak pernah tinggalkan kita. Jadi adab bersama Allah adalah adab paling dalam, paling tinggi, paling bermakna. So antara adab-adab yang disebutkan di sini adalah menjaga pandangan, menundukkan pandangan, ghaddul basar. Kullil mu'minina wal mu'minat yaghuddul basar. Allah kata dekat lelaki dan kata dekat perempuan. Tengok perempuan pun kena. Kan kita kata lelaki tundukkan pandangan semua. Dalam Quran, oh rupanya perempuan sekali, mukminat yaghudduna min absarihinna. So perintah untuk tundukkan pandangan, dia tak ada diskriminasi jantina. Lelaki ke perempuan,
tundukkan pandangan. Tapi tidak apa yang memancing kita lah. Sebab kita belajar ilmu tasawuf, semua yang masuk dalam hati itu apa, itu adalah berdasarkan apa yang kita lihat. So nak jaga hati, jaga pandangan dulu. Jaga pandangan ni macam mana? So banyak yang kita dah bincang pada pertemuan tentang adab menjaga mata dekat social media. Bukan dalam fizikal je, dalam social media ni siapa yang kamu follow, siapa yang kamu subscribe, siapa yang kamu like, apa yang dipaparkan dekat algoritma tu, dekat FYP tu, semua tu kena jaga. La ilaha illallah. Tu adab bersama dengan Allah. Allah Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian dan seterusnya, wallahu taala a'lam. Nanti kita masuk pada pertemuan yang akan datang, lanjutan daripada kitab ini, insya-Allah. Lepas nak bahas tu panjang. Best kalau habis sikit-sikit saja. Insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih semua kepada tuan-puan semua yang sudi bersama dengan kita pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini semua diberikan kekuatan untuk kita beramal. Dengar boleh tuan-puan. Saya lagi lah malu nak bercakap. Tapi inilah amanah ilmu. Walaupun kita tak berdaya untuk mengamalkan, belum sampai tahap ni lagi, kan, tuan-tuan tuan-puan yang dengar jauh lagi tinggi makamnya. Lagilah segan saya. Kerana ini amanah. Ini yang dimaksudkan oleh Al-Ghazali. Kita terpaksa cakap walaupun kita belum mampu untuk amalkan dengan sesungguhnya. Dan mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan, dengan apa yang kita dengar, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kekuatan untuk sama-sama beramal dan jadikan kita hamba-hamba yang dikasihi Tuhan. InsyaAllah, amin rabbal alamin. Sebelum saya tutup kelas ini, saya jemput tuan-puan semua untuk hadir ke kelas Tadabbur 4 Kul. Tadabbur 4 Kul yang kita akan adakan pada bulan Januari nanti. Surah Al-Kafirun, Surah Al-Ikhlas, Surah Al-Falaq dan Surah An-Nas. 4 surah yang perlu untuk kita faham, kita hayati, kita belajar. Sebab 4 surah ini adalah surah yang kita semua dah hafal dah. Mungkin surah-surah kegemaran kita lah yang kita akan baca pada dalam solat tu, kan. Kita memang suka surah pendek, kan. Tapi bukan surah pendek tu maknanya dia simple, tak. Surah pendek ni jauh lagi bermakna. Bukan yang tak ada makna, tapi jauh lagi perlu untuk kita faham maknanya. Sebab surah yang kita selalu baca. Jadi surah yang kita baca lepas ni, kita tak naklah jadikan ia sebagai bacaan je. Tapi kita nak jadikan ia satu bentuk penghayatan. Sebab ada sirah dalam tu, ada tasawuf dalam tu, ada akidah tauhid di dalam tu. Bagaimana Nabi berhadapan dengan orang kafir dalam surah Al-Kafirun. Bagaimana benteng kekufuran, benteng kebatilan, kesesatan kita nak bina untuk tumpukan tauhid kita dengan Allah. Lebih-lebih lagi di hari kiamat, di akhir zaman ni, Nabi SAW kata, iman umat akhir zaman ni keluar masuk dah, tuan-tuan. Bahaya. Sangat-sangat bahaya. Kita tidak ada jaminan untuk kita kekal beriman sampai ke akhir hayat. Kita sentiasa didedahkan, ditarik untuk masuk ke dalam lembah kekufuran tu. So kita kena belajar bagaimana untuk membina benteng tu. Itu yang pertama. Surah Ikhlas, kita belajar untuk memurnikan tauhid. Untuk memurnikan tauhid. Sedalam mana kita kenal Allah. Allah Subhanahu Wa Taala memperkenalkan dirinya dalam surah yang paling pendek. Sebab orang faham nak kenal Allah ni susah. Sebenarnya nak kenal Allah ini mudah dengan hanya berpandukan dengan apa yang Allah sebut dalam surah Al-Ikhlas. 4 ayat, 5 ayat sahaja. Kita renung satu-satu maknanya. Kita akan sediakan nota semua supaya memudahkan kefahaman. Setiap harfiahnya, maknanya, kedalaman maksudnya. Dan saya harap tuan-puan semua sudi bersama untuk sekali lagi mingguan, hari Selasa pada pukul 8 malam macam tu, dalam sejam setengah. Nak jadikan bulan Muharram ini antara bulan-bulan pertama dalam bulan Hijrah ini
nak kembali menjalinkan hubungan baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian surah Al-Falaq dan surah An-Nas, ini adalah benteng paling besar. Nabi Muhammad suruh kita baca ketika ada kejahatan datang. Sama ada kejahatan tu yang kita nampak ataupun tak nampak. Daripada manusia ataupun daripada jin. Daripada luar ataupun daripada dalam. Kita akan sebutkan satu persatu. Dan kenapa namanya Al-Falaq dan kenapa namanya An-Nas dan seterusnya, insya-Allah. Nanti apa-apa boleh klik link yang disediakan. Terima kasih tuan-puan semua sudah hadir ke kelas ini. Tadi ada dalam 200 lebih, dan mudah-mudahan kita diberikan penerimaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan jadikan tahun ini tahun yang terbaik yang